Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syifa Kesina binti Mak Zamri dari Blue Road TV. Bayangkan, satu pagi anda bangun dan tiada setitik air pun yang keluar dari paip. Kering kontan. Itulah detik menggegarkan keluarga dalam karya kali ini. Titisan terakhir. Ayah kata air ni dah mahal. Bila habis nanti, datanglah air tu balik. Ini ayah saya. Basuh motor yang kecil pun nak guna air yang banyak. Ish. Yang ini pula emak. Tengok tu. Apa yang sedih sangat basuh pinggan tu? Dah mau kerasan basuh pinggan, bazar air dia terbuka macam tu. Hai, ni abang saya pula. Basuh kepala macam basuh kereta. Banyak betul air dia guna. Setiap hari, air jatuh. Macam tak pernah habis. Macam tak berharga langsung. Ayah! Air tak keluar ni. Tak ada pula air. Tak ada kata siapa surat merah. Tak apalah tu, nyadalah tu sebentar-sebentar lagi. Kalau tak ada hari ni, esok. Tak ada esok, lusa. Macam mana air nak ada? Asyik membazir je. Jadi siapa sedar nilai setitik air? Bila air dah tak ada, mulalah gelisah cari air. Rupanya, ayah pernah tahu air ni berharga. Tapi, sekarang ayah lupa harga setitik air. Tapi itu dulu. Sekarang, keluarga aku mula berjimat cermat dalam menggunakan air. Walaupun terlambat, kami cuba perbaiki tindakan kami. Kami mula jimat agar tiada individu yang terkesan dengan pembaziran kami. Ini titisan terakhir. Air masih ada, tapi bukan untuk dibazirkan. Jangan tunggu titisan terakhir. Gunakan air secara berhemat. Kadang-kadang, kita perlukan ketiadaan untuk menghargai kehadiran. Air bukan hak milik kekal. Ia amanah yang perlu dipelihara. Saya Nur Syifa Kesina binti Mak Zamri dari Blue Road TV demi masa depan yang lebih lestari. Bye.